Sekarang kita berada di puncak Golden Hill. Ramen tu hotel. Hotel benda tahu nama dia. Sini ada campsite ke benda. Kalau kawan-kawan nak parking kat sini, okey. Tapi harga dia boleh tahan lah. Harga dia kan, kabus. Cuaca macam nak hujan hari ni. Kita berada di puncak Golden Hill. Awan bergerak. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Kawasan ni semua dipenuhi dengan kabus. Sebelah Golden Hill, di sini ada perkampungan orang asli. Yang dulu ada rumah apa ni? Tanah runtuh. Di kawasan ni lah. Kawasan dia. Tapi kerajaan dah baiki, kerajaan dah bagi rumah balik. Cantik kawasan dia. Semuanya berkabus. Semuanya berkabus. Tengok kita duduk atas rumah-rumah orang. Ni rumah penduduk orang asli ya, dekat Golden Hill. Tengok tangki air. Kita duduk lagi tinggi daripada tangki air. Tapi tak nampak tangki air tu. Tak nampak. Tangki air tu ditutupi dengan kabus yang tebal. Tengok, cantik kawasan dia. Subhanallah. Kan? Kalau kawan-kawan datang ke Cameron Highland, teroka tempat ni. Jangan duduk dalam bilik saja. Datang ke sini boleh pergi ke gunung Bukit Golden Hill, boleh pergi ke Tapak Gergasi. Lepas tu teroka kebun-kebun orang kampung, boleh makan mini carrot tu. Carrot yang kecil tu kan. Kebun-kebun kobis, kebun daun sop. Alhamdulillah. Kalau Pak Ada dengan Mak Ada ni, kalau duduk 2 malam, 3 hari 2 malam memang tak cukup lah. Sebab banyak tempat-tempat yang menarik di Cameron yang kita boleh teroka. Dan kos di sini bagi Pak Ada, kos dia yang ketaranya penginapan lah. Kalau kita ad hoc, penginapan dia agak tinggi lah. Ada yang 100 lebih, 200 lebih. Macam Pak Ada semalam dapat 70 ke 80 lebih untuk 1 hari. Dan 2 hari kos penginapan kita 3 bilik dengan siap dengan kitchen, siap dengan complete set lah. Netflix, TV apa semua kan. Kalau kena big harga lah untuk penginapan. Untuk makan pula very simple. Kita tak perlu beria sangat. Kalau orang lain kita tak tahulah. Macam family Pak Ada, makan yang mana ada. Very simple. Kalau perlu masak sendiri. Ataupun kalau nak beli pun, kita ada tempat-tempat kita yang tempat-tempat menarik. Macam kampus Sidia pun tempat banyak kedai-kedai orang Melayu. Harga pun tak mahal. Mana lagi? Kalau Tanah Rata tu memang banyak lah. Kalau dekat tapak bazar Ramadan dia tu, situ banyak warung-warung. Nak makan nasi lemak pagi ke, seafood ke, nak makan sate. Sate dekat situ memang sedap. So ini, dia punya kabus makin tebal. Wah, macam duduk dalam peti ais lah kita ni. Cantik, menarik, tertarik. Ada nak balik dah hari ni. Kita dah nak balik dah. So semalam kita tak boleh buat program dekat Golden Hill sebab hujan. 2 hari 3 hari kita datang sini, tengah hari sampai petang hujan. Suhu tak menentu, sejuk sangat. Kalau kawan-kawan yang tak biasa dengan suhu sejuk macam ni, mungkin boleh demam. So alhamdulillah. Ni orang main mercong sini ni. So inilah tempat dia, menariknya percutian di dalam negara kita. Tengok, cantik, subhanallah. Cantik. Memang cantik. Jom datang ke Cameron Highland. Search Google, beli map dia. Beli map Cameron Highland.
buat kajian tempat yang menarik di sana. Cuba teroka, insya-Allah. Kali pertama datang boring, kali kedua datang insya-Allah akan ketagih datang ke Cameron Highland. Okey, itu Lavender Mansion. Yang tadi tempat camp tadi dekat situ. So sekarang kita ada dekat first step Golden Hill. Tadi kita duduk yang di atas bukit sana. Yang kita beritahu sama tinggi lagi pada tangki air tu. Kita duduk atas sana tadi kan. Sekarang kita duduk kat bawah sikit. Dan ini perkampungan orang asli di Golden Hill yang berlaku tanah runtuh dulu. Sekarang kerajaan kita dah seutuhkan balik penempatan mereka. Cantik. Dan ini pula pekan Golden Hill. Dan hari Minggu ada pasar malam kat sini. So sekarang pukul 1.10 tengah hari. Cuaca di Golden Hill berkabus-kabus, cantik, menarik. Cantik berarak berlalu awannya. So hari ni pada nak balik dah. Last. Bye, kita jumpa lagi.